kehidupan. Jadi setiap bangun pagi saya ingatkan diri saya supaya sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya susah orang miskin. Ayah dan mak menoreh, adik-adik tak ramai sebelah. Saya yang suluk. Saya pun anak tak ramai dapat. Cucu je 25. Dah lalui. Daripada zaman susah pergi sekolah rendah, berkongsi baju dengan adik. Hari ni kita bagi back to school, bagi pakaian sekolah kepada pelajar sekolah. Kalau susah dulu saya sekolah berkongsi baju. Hari Senin saya pergi sekolah, hari Selasa tak pergi. Sebab ada adik yang pakai baju. Saya harus pilih. Jadi baju tu hari-hari kita pasuk. Bukan maksudnya saya pasuk, ada orang pasuk. Masuk sekolah asal penuh, sekolah menengah sains Kedah, masuk universiti jadi cikgu. Lepas tu jadi YB. Jadi YB pun penuh rasa dia mula-mula jadi wakil rakyat biasa. Dan dapat 5 tahun 1999 sampai 2003. 2004 jadi Expo Kerajaan Negeri sampai 2008 kalau ada rakyat. Jadi memangkal sidang. Dan sebelah bulan balik jadi kerajaan, jadi Exco. Jadi Exco, atau jadi Exco kanan. Lepas jadi Exco kanan, salah pula rakyat. Jadi ketua pembangkang. Lepas jadi ketua pembangkang, baru jadi MD. Harap-harap pencin MD lah. Jangan balik jadi pembangkang, tidak. Maksud saya sekali. Jadi menjadikan saya sentiasa ingat kepada diri saya supaya sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh imam tadi, ustaz tadi, rezeki dan nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu diajar untuk bersyukur ni, jangan tengok ke atas. Hari ini kita datang bawa motosikal, kita tengok orang datang dengan kereta, dia tak datang rasa syukur. Kalau datang dengan kereta hari ini, kita datang dengan kereta Viva, kita tengok orang bawa kereta BMW, oh tak sampai syukur. Yang datang hari ini dengan BMW, dia tengok orang datang dengan kereta lebih besar, Lexus, oh tak mari syukur. Nak mari syukur ini, lihat bawah. Yang datang dengan kereta, tengok orang datang dengan motosikal tadi. Dua-dua bertingkat traffic light. Yang datang dengan kereta, tengok yang bawa motosikal tadi. Dia datang dengan motosikal sebelah kereta kita. Cuba bayangkan hujan siang, dia hujan turun, timpa dia. Ada sekawan bawa motosikal, isteri dia di belakang, anak di tengah-tengah. Siap. Akan datang rasa syukur. Kurang-kurang walaupun aku naik kereta Viva, tapi nasib aku lebih baik daripada orang sebelah tadi naik kereta. Kau ada rasa insaf. Kau tengok sebelah kanan ni, dia beli. Apa lupa dia? Dia lari sebab dia pakai kereta Viva, orang pakai kereta. Biar dia beli, dia kata tu dia apa tu? Dia kata yang naik motosikal tadi, tengok sebelah tu. Ada orang naik basikal kan? Itu hantai. Siapa bisa nak cerita itu hantai? Kecil-kecil dia. Oh, lebih orang pula. Tak kata putih hantai pula. Penuhnya. Siapa yang naik basikal? Orang kan naik basikal, dia tengok sebelah bawah tu. Dia nak kata basikal pun tak ada. Kalau itu menjadi amalan kita, sudah tentu akan datang rasa insaf. Datang rasa insaf itulah yang akan membawa kita
kepada sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan datang nak ambil gerak. Saya tadi diukur boleh ke bayar? 500 kita dia tak sini. 500. Maknanya tuan-tuan datang hari ini ada rezeki, ada rahmat, ada nikmat. Orang yang bersyukur dia alhamdulillah, walaupun dapat satu doa alhamdulillah. Orang yang tak syukur, nanti ada orang kata dia dapat apa satu. Oh, orang dapat 5 atau orang dapat satu. Dia mari dah hasutan orang lain dapat 5 lok dan dapat satu sampai apa? Lok yang kecil je, lok paling besar. Dia mari. Dia mari dah segala hasutan syaitan ni supaya kita tidak bersyukur. Ada orang dapat bantuan back to school RM150. Ada orang dapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat RM300. Ada orang dapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat RM600. Ada orang dapat bantuan baju mat RM300. Berbagai-bagai. Orang yang bersyukur, dia akan sentiasa berdoa, sentiasa bersyukur, ya Allah, alhamdulillah aku dapat RM300 sebulan bagi mal lagi. Orang yang tak bersyukur, dia akan tanya, pasal apa aku dapat RM300? Orang dapat nak. Sebab saya biasa miskin, saya biasa susah. Setiap satu nikmat yang Allah berikan kepada saya akan bersyukur. Saya akan bersyukur. Rumah saya dulu, tuan-tuan rumah kita ada elektrik. Tiang bulan, atapnya kami semak sendiri. Saya boleh semak atap. Sebab saya bila ada orang ribut, bocor, dia tunggu kerjaan, baru dia buat sepeko. Lepas tu pilih, rumahnya bocor, dia angkat dia ribut. Kita telefon tu, bila nak hantar atap saya? Saya nak pergi dulu tuan-tuan. Satu hari saya nak pergi hantar atap. Dia okey rakyat. Arwah ayah saya nak di mana? Ada yang dia hantar apa? Apa bagi hantar kawan? Nah, kita dulu ribut mari kalau terangkat seluruh rumah itu. Besok ayah kita jom kita pergi kebun. Pergi potong pokok, pergi potong daun nipah, daun rebiang, bawa balik semak. Saya tahu. Kalau orang cerita tentang rumah dia, bocor saya tahu. Rumah saya tak ada elektrik, jadi air telaga, berlantaikan bulu, tuan-tuan. Jadi saya tahu susah. Sebab itu dia ingatkan saya tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Selalu saya bergurau kayu ini. Satu hari saya tengok dia akan mesin basuh di rumah saya. Di penjuru mesin basuh tu ada duit siling, duit 10 sen, 20 sen, 30 sen di penjuru mesin basuh. Saya tegur, saya ni duit siapa? Kita duit anak kita lah. Saya pun tanya, saya tu duit siapa? Duit kami ya. Pasal kau tinggal kat sini? Alah, sumpah. Saya nak marah sebab dia kata, alah, sumpah dia. Weh, tahu tak aku dulu kecil-kecil, jumpa duit sumpah tak dalam bekaran. Tulis dengan tulis. Orang sebaya dengan saya, jumpa duit sumpah, bagi kata dia, jumpa duit sumpah, tulis. Lalu berkilat, walaupun kata malik besar nilai apa? Saya kata kepada anak saya, sumpah ini bernilai.
kata dah hei, dalam hewan ini jika ada orang yang ada warna bawah hantar rumah dia 999,999 ringgit 90 sen uang sumbang nak jadi juta. Orang tak panggil dia seorang juta, orang panggil dia Pak Mat kurang sumbang. Macam mana nak gelarkan dia juta kan? Nanti ada sumbang atau sensor. Kan sumbang dia boleh nak cakap I am a billionaire, saya seorang. Itu nilai sumpah. So jangan sampai pertikaikan rezeki kita kecil atau besar, banyak atau sikit, asalkan dia merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup. Tahu ini bukan ceramah perdana lah. Ini bukan kuliah agama, tapi AB nak bercakap kepada tuan-tuan dan puan, sebab ibu cakap tadi saya bercakap tajuknya masih ikut. Kerana saya nak ajak tuan-tuan dan puan, pada hari ini tuan-tuan tadi bangun pagi datang kemari. Hari ini kita nak ambil gerak. Itu renti, itu rahmat, itu nikmat. Boleh tak kita bayangkan orang di Gaza? Gaza ni baru lepas perang, negerinya baru diperangi, bangunan telah runtuh, kampungnya dibakar, orang kampungnya bertempialan lari bawa diri. Sekarang mereka telah kembali ke kampung halaman dia, duk buka segala batu-batu runtuhan nak cari di manakah sempadan rumah itu. Hancur. Sambil mencari mana mayat suami, mana mayat isteri, mana mayat keluarga, dia nak cari mana dia tiang rumah dia. Pada waktu orang hancur hari ini, orang Sungai Batu, orang Sungai Tiram, orang Lekir, hari ini dijemput datang kembali pada waktu yang sama. Ada orang yang nasibnya jauh lebih buruk, diperangi, dibakar, dibunuh, kembali ke rumah masing-masing, ke kampung masing-masing, tak ada apa-apa nak dilihat. Semuanya telah pun menjadi runtuh. Maka ingat yang itu kita akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu sekurang-kurangnya. Hari ini, pagi tadi, boleh makan roti canai, boleh cincang kali ke-9. Lepas tu ambil kurang. Yang tak nak jadul, ada makan dia. Ada makan lagi. Kalau kita ingat yang itu, nescaya dalam diri kita akan datang rasa syukur. Syukur kepada Allah ini cukupkah dengan sebut Alhamdulillah? Ya, kena sebutlah Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah. Kena sebutlah, sebab berfikir nikmatkan kepada Allah. Tetapi orang yang bersyukur, kalau dengar ceramah syukur daripada mana-mana ustaz, dia kata tidak memadai setakat sebut Alhamdulillah. Syukur dengan nikmat Allah ini mesti diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Tuan-tuan, tadi kebijak anak saya, berapa banyak kita beri geran tahun ini ya? Banyak lah, beribu-ribu saya baru balik 2 minggu lepas, bagi geran diberi. Sebelum tu pergi ke Tabah, sebelum tu pergi Tanjung Malik, turun lagi saya pergi menyampaikan geran dan hak milik. Saya kata lagi banyak kita beri geran, kerajaan lagi suka. Sebab tuan-tuan dapat geran, jangan lupa satu benda, bayar cukai. Tak bayar cukai dulu, dia orang hantar soal. 2 tahun berturut-turut tak bayar cukai dulu, dia akan hantar soal. Jadi tuan-tuan dan puan, saya sebutkan tadi, ini adalah rahmat bagi
syukur, alhamdulillah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak berterima kasih kepada manusia, dia tak bersyukur kepada Allah. So terima kasihlah. Dan juga tim dia, Tok Mulu, Tok Ketua Kampung, PT, ini semua yang terlibat ni, termasuk juru jurur, semua terlibat. Termasuk kepada pemimpin-pemimpin tuan-tuan sebelum ini. Kita lama saya tahu ni, dengar tadi Cik Umar sebut kita lama ni, 10 tahun dulu. Zaman arwah wajib, Datuk Wajidi, zaman Allah Tanah Abdi, lama ni, bukan lama ni. Syukur, terima kasih kepada mereka yang telah berjuang. Sebab ayat tadi, man lam yashkur nas lam yashkurillah. Manusia yang tak berterima kasih kepada manusia, dia tak bersyukur kepada Allah. Dan ayat yang kita dengar selalu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam Quran Allah berpesan, la in syakartum, barang siapa yang bersyukur di atas nikmatku, la azidannakum, aku akan bagi lagi, tambah lagi. Tapi ayat yang sama Allah bagi amaran, wa la in kafartum, barang siapa kufur nikmat, maka amarannya inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Hai tuan-tuan dapat semua ini sebab negara kita aman. Kalau negara kita perang, bergaduh, rintah-rintah, tuan-tuan ingat Ibu boleh mari pejabat apa jadi kan? Dia kerja lain lagi. Baru nak buka file, letupan berlaku bisnes. Dia kita berhambat negara pula tengok apa sudah berlaku. Boleh pun menghambat di sana, askar pun kena di sana, doktor pun kena kelas teruk. Dan meletup satu lagi di Bangkok, penghulu berlari pula Bangkok. Tak ada fikir nak sebutkan apa yang kita nikmati hari ini. Asalnya kita dapat sebuah negara yang aman. Alhamdulillah. Kau ini pekat di antara Kamboja dengan Thailand. Kita suruh yang teman-teman menteri kita pergi tolong damaikan mereka. Sebab apa? Tuan-tuan ingat cerita dulu loh, tanya cerita Pulau Bidung. Bila Vietnam bergaduh berkelahi dengan Amerika, kemana pelayan dia lari? Dia naik kapal mana? Dia pergi singgah Pulau Bidung di tengah. Duduk di situ. Kita pernah tak makan kat dia tapi kemanusiaan. Kalau Kamboja dengan Thailand berperang terus menerus, kemana orang yang lari? Dia pergi ke Langkawi dulu. Lepas tu dia balik ke Kedah. Kacau sangat. Kedah dia balik dia ramai di luar. Mereka akan jadi pelarian dalam negara kita. Ini pun masuk belajar tentang berapa ramai yang pakai kad anti atau yang menyamar dipenuhi dengan orang-orang parti, orang-orang Myanmar, orang-orang luar Malaysia yang ada di sini. Ini pun publik. Kenapa? Sebab itu pentingnya keamanan. Mengapa Malaysia pergi membantu untuk mengamankan mereka yang sedang perang? Sebab kita tak mau perang Thailand dengan Kamboja lagi menyebabkan rakyat dia akan datang ke Malaysia. Mereka akan menumpang hidup kita. Kita pun susah, dia mau tumpang. Itulah kepentingan keamanan. Kita kan ada gencatan senjata. Dulu ni kita ni dijaga oleh askar, oleh polisitan, oleh polis. Jaga sempadan kita, askar yang berjaga daripada sempadan dulu, daripada Pianitan, bawa sampai ke Pekalan Hulu, bawa sampai ke Kelantan. Askar kita menjaga sempadan. Sebab waktu itu kita diperangi oleh Parti Komunis Malaysia. Pengganas komunis itu kena bersalah bekas askar dan ramai lagi bekas askar di sini.
juga. Kubu-kubu itu semua dah dibakar. Negara kita aman 1989. Malaysia telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Parti Komunis Malaysia. Aman. Rupanya musuh kita bukan daripada luar sekarang, musuh dalam negara kita. Musuh kita ada dalam poket kita. Saya mau satu. Semua orang ni. Buka WhatsApp pertama pagi ni, keluar cerita pembohongan, keluar cerita penipuan, keluar cerita maki-maki, keluar cerita fitnah adu domba. Dia pun bercerita di ujung kaki itu, dia kata sila sebarkan kepada seramai mungkin orang. Jika tak sebarkan maklumat ini 5 minit daripada sekarang, telefon ini akan terbakar. Macam mana? Nak forward tak? Dalam tu segala maklumat caci maki, fitnah, maki hakum, carut marut, semua maklumat ada. Dia kata sila sebarkan kepada seramai mungkin orang. Kalau tak sebarkan 5 minit daripada sekarang, telefon ini akan meletup. Tak ada seminit, kita pun cakap forward kepada siapa? Forward kepada grup lain. Kita kan banyak grup. Dalam handphone ni, grup saya yang pertama sekali, grup saya dan anak menantu saya. Ada 7 lama. Saya dengan isteri 2, anak 8, menantu 17. Lepas tu anak saya grup lagi. Anak saya ada grup pula, grup dia pula. Saya ada grup lain, grup rakan-rakan sekolah rendah. Berbagai orang dalam tu. Grup rakan-rakan sekolah rendah. Berbagai orang dalam tu. Grup rakan-rakan universiti. Grup cikgu-cikgu. Grup ketua pembahagian. Grup orang politik. Grup majlis tertinggi. No. Kalau saya forward, kalau kekaburan orang semua akan memang fitnah. Tiap-tiap orang takut telefon meletup, akan sebarkan lagi. Komunis tak ada di sepadan. Komunis dah mungkin. Minta maaf dan sembunyi sebab saya sebutkan. Tuan-tuan hari ini dapat gerak sebab negara kita aman. Negara kita sedang diancam oleh handphone. Kita balik lempak orang hilang. Ini cakap kepada kita ada pilihan nak guna untuk kebaikan atau nak guna untuk kerosakan. Boleh tak saya nak tunjukkan tuan-tuan, kalau kita bersyukur kepada Allah kerana Allah berikan kita semua negara yang aman, dengan keamanan itu hari ini kita dapatkan. Jangan orang kata apa kena benda aman itu aman negara Tuhan kami. Iyalah. Kalau dia nak senang hati nak buat kerja ni, Esko tak senang hati nak suka anak, jumpa tak senang hati nak buat secara ukuran. Kenapa? Kerana negara kita buruk Allah, kita berkelahi, polis ke sana, askar kemari. Kalau negara tak aman, hari ini tak dapat gerak. So kaitan dia nak cakap hari ini kita dapat gerak sebab kita negara aman. Tapi saya nak bagi tahu, keamanan ini sedang digugat. Siapa gugat kita? Bukan Parti Komunis Malaysia. Bukan. Yang gugat kita adalah diri kita sendiri. Kita ada pilihan. Dapat saja segala maklumat berkaitan dengan fitnah. Masalah sebar. Delete padahal biarlah situ. Tak meletupnya. Tak meletup. Mubuk belakang. Adalah lebih baik pagi-pagi semua kita lepas solat subuh buka WhatsApp grup kita, anak-anak kita. Pagi, Assalamualaikum. Selamat sejahtera.
ayat doakan supaya kita yang berada di bumi ini sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihat wal afiat, hidup seronok dan gembira. Marilah kita doakan semoga kita menjadi anggota keluarga yang aman, bahagia, pengasih dan penyayang. Amin. Ayah ada masuk kawasan keluarga, mak dia tulis amin, anak tulis amin, anak nombor dua tulis kami juga berdoa supaya ayah dan mak akan hidup bahagia. Amin. Hidup pagi kita dimulakan dengan mengajak kepada kasih sayang dan kesyukuran. Hantar WhatsApp kepada orang lain, apa khabar? Dia jawab alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Kalau semua orang buat macam ni, kita akan jaga keamanan ini. Yang jadi susah ini kerana ada satu insiden berlaku di highway. Ada seorang tengok accident tu, dia pun terus tulis, takkan mengasihi wish. Saya baru melintas satu insiden berlaku di sebelah sana. Kawan yang itu hidup ke mati? Dia jawab tak pasti. Coba jawab tak mati. Hak lain sama, mati dah. Tuh, ni benda ni. Disambung. Ini cerita masalah kita, orang accident belum mati tapi dia katakan mati. Lain kita salah. Yang komplain kat ketua kampung, ketua kampung kata saya tak ada tak lalu orang kata saya dah dalam grup tu. Ketua kampung kata orang dalam kampung mati, ketua kampung dalam grup kampung ketua baca yang mati dia. Ketua mengerti saya lagi. Ketua baru kena mati dengan anak buah kampung ketua. Dia aku ni kena mati satu negeri, tak tahu tak? Satu negeri. Ada dapat tanah, tak apa tak dapat tanah. Tadi bahkan KP datang rumah dia bagi tanah kepada sebagian orang. Kami dapat apa? Ada. Pasal ada orang lain yang masuk. Ada dapat tanah? Kau ada? Ada. Ni, tuan. So, apa yang tak lupa yang hotel yang tidak pada hotel ini asap supaya tahan. Cuman, ayah, baby, ini, pakai raya ini dah diasap tahan kena. Sering saya terbaca dalam bahasa orang mati Syria. Tak tahan macam. Sebab yang buat yang saya sebutkan tadi, bersyukur dia. Dapat bersyukur, tak dapat bersyukur. Orang yang belajar agama dikatakan oleh tuan-tuan guru yang dapat bersyukur, tak dapat bersyukur. Sebab ada sebab tak dapat. Tahu betul, yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan ingatkan kepada tuan-tuan termasuk saya yang hari ini tak dapat tanah. Kerana bersyukur dapat tanah, jadi kita kena jadi orang yang penyayang. Jangan sama sekali membantu untuk forward segala macam segala fitnah, cacat membuat yang segala ajak kepada kebencian dan kemarahan. Tolong jangan. Kalau ada orang tu minta maaf, saya tak mau terlibat dengan fitnah ini. Dia buang kita berdua. Apa salah kita? Dia belum pulang tu. Hari-hari kena ubur. Sekali mana tak forward, ubur depannya betul ubur. Tak forward 10 hari tak betul. Tapi kita takut. No, tolong. Tuan-tuan, kalau betul dengan cakap saya, kita kasih, kita kasih berterima kasih, kita kasih bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita keamanan, Allah beri kita rezeki. Kalau betul, tolong jawab segala fikiran kita.
minta maaf, saya tak mau bersuahat dalam fitnah ini. Minta maaf. Tengok-tengok dia diri kita, dia ridho kita. Alhamdulillah, kita sudah terlepas daripada kumpulan yang sesat dan menyesatkan. Kita terlepas daripada kumpulan yang mengajak kita kepada buat dosa. Jangan. Saya mengajarkan tuan-tuan yang ada handphone setengah tu 2-3 handphone dia. Yang ni untuk cakap dengan baik, yang ni untuk cakap dengan isteri buat. Atau 3 apa dah? Masing-masing kita. Tapi semua orang ada kumpulan masa. Paling tidak pun dia ada SMS. Saya nak ingatkan, jangan jadikan benda ini sebagai musuh dalam poket kita. Jangan jadikan benda ini sebagai punca kepada perkelahian dan pergaduhan kita. Minta tolong jangan. Saya bagi kata hari Jumaat saya cuba luangkan masa lari sebelah pagi duduk depan saya di Lenggong. Hari-hari orang lain. Di antara yang hari itu bermacam-macam ragam lah. Tapi di antaranya ialah orang yang datang minta YB tolong selesaikan masalah pernikahan rumah tangga. Nabi perlu tak dapat aku. Ini tak perlu. Berkelahi kalau kita bicara YB. Tolong selesaikan masalah ini YB. Saya bukan kaunselor pernikahan. Tetapi saya tengok anak dia berdiri 3 orang. Mereka berdiri. Saya turun ke saya. Tapi bila cari punca apa dia? Cari punca dia ialah handphone. Sebab apa? Dia tahu dia balik-balik. Dia tak beri saya. Tengok handphone dia. Tapi dia gelap sama-sama. Tapi dia senyum. Mana hati tak sakit? Tanya suami dia yang langsung balik dapat. Memang sendiri dulu. Penting untuk handphone ni. Bukan saya seorang tak. Katanya dia masalah. Sampai masuk tu main handphone. Oh, rupanya benda ni telah menjadi punca kepada perbalahan kita. Macam saya juga tengok sini. Cucu saya kalau balik ke kampung saya dia pun tak ada kedai. Itu asal. Tak saya buat dalam kedai, handphone pun dalam kedai. Cucu saya tak nak balik ke kampung, nak balik ke kampung. Rumah ini. Pasal apa? Pada internet koyak. Bila dia balik ke kampung, tiap orang pegang handphone, dia tak peduli ke koyak lah. Dia tak peduli ke apa dia tak peduli ke siapa lagi. Tengok benda ni. Benda ni menjadi anti-social. Ni. Saya balik tengok rumah kita betul tak? Kan? Suami tanya, ayah apa? TV depan. Ayah nak keluar kan? Tengok. Kedua orang tempat tu dia cakap. Ni, mana? Ada buat tolong kan? Tolong. Saya masih lagi berkeyakinan bahawa keamanan dunia mesti bermula daripada keamanan kebahagiaan rumah tangga. Saya dulu setiap hari ada 2 kumpulan pelajar. Ada satu kumpulan pelajar loceng berbunyi pukul 2 petang, hilanglah. Dia tak ucap terima kasih saya pula. Apa tak ada lah mulai kata. Dah. Tak sempat-sempat nak balik. Ada pelajar loceng dah dulu dia ada fikir tertimpa pekerjaan. 2 kumpulan. Satu kumpulan yang tak sempat-sempat nak balik. Saya dulu disiplin. Saya tangkap satu kumpulan pelajar yang tak sempat-sempat nak balik. Saya loceng bunyi, dia berlawai. Saya kata dulu. Saya tak bunyi lah. Terima kasih kepada cikgu. Dah, kami nak balik ke rumah cikgu. Pasal apa? Rumahku juga. Rumah itu memanggil saya pulang juga.
dan nanti sekolah tadi. Mari sekolah pukul 8 pagi, kena marah dengan cikgu, kasut tak berkapur, ada kawan tidak kasut. Mama kawan, ada kawan plastik, ada kawan budaya kapur. Hatinya buka dengan tak sahabat dekat, dia nak lari balik ke rumah sebab kepada dia rumahku juga tu. Macam mana tu? Cikgu saya balik-balik, mak saya tunggu. Mak saya kata dah balik anak yang mak saya. Oh. Ayah tak jual di kedai, di supermarket pun tak jual, di hypermarket pun tak jual, kat street mart pun tak jual ayah tu. Ayah apa? Dah balik dah anak yang mak saya. Tengok ayah tu, anak ayah kembali dah ada ayah yang perlu dia. Ayah tu ajak mak makan bersama, duduk makan bersama. Itulah rumah juga tu, bagi budak tu. Sebab dia di seorang tu macam-macam benda. Pening kepala dia kena marah, kena maki. Girlfriend lama semua. Dia nak balik ke rumah dia sebab katanya rumahku syurgaku. Dia balik, ayah dia sambut dia, mak dia sambut dia. Ayah dengan mak bercakap dengan mak, kasih sayang, makan bersama. Dia kalau nak rumah. Tapi ada 10 bulan lagi pelajar yang dah pukul 4 dah balik. Saya tu dah buah sekolah, dah rumah sekolah. Buah saya dulu. Pahal tak balik ni, pergi cari. Tangkap pula. Pahal tu. Orang uji bagus. Dia kata itu saya okey bunyi tak bunyi sama. Balik ke rumah dengan tak balik sama. Pasal apa? Noh, kadang-kadang saya balik, mau tengok kemudian tak tahu kat English saya pun. Bapa pun tengok saya balik dia, tak boleh. Tegur pun tidak. Lepas tu dengan mak ngayang lagi. Kita tak balik ya. Sebab dia dah lah fungsi di sekolah ni balik menambah kerusian. Bukan seorang, 2 atau 3. Mereka akan sebaya rakan senasib. Dia tak balik. Dia sekolah untuk dia balik, dia duduk tepi kedai. Dia dah dengan baju sekolah, baju keluarnya, dengan rambut sampai jangkingnya, dengan rokok tu, buah apa, nampak pokok mempelah apa, biar dia mempelah apa ni. Rakan sebaik. Saya katakan tadi, saya ada keyakinan bahawa keamanan dunia ini semuanya akan bermula daripada rumah. Rumah itu akan bermula daripada tiap-tiap kita. Ni, kita ni, termasuk ini. Satu belajar sekolah disebutkan bahawa dalam diri anak-anak itu ada sekepul daging. Jika baik daging itu baiklah seluruh jasadnya. Jika rosak daging itu rosaklah seluruh jasadnya. Orang tanya apa itu? Arab kata kah. Di Melayu kan dia kata kalbu. Orang kampung saya kata hati. Sebab itu kita belajar peribahasa sakit hati. Besar hati, kecil hati. Semua berkaitan dengan. So tuan-tuan, jangan lupa awal tadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab syukur itu datang daripada keinsafan itu datang daripada hati. Siapa yang hatinya tenang, hatinya gembira, dapat tanah. Berapa tanah? Lama tak banyak, adalah 40 kali 50. Boleh dapat bangunan, dapat rumah kita. Kawan sebelah kata, kau siapa dapat 80 kali 50 pula? Banyak aku 79 kali 50. Itu saya kira. Tapi kerana hatinya rosak, dia akan konflik. Kau semua tak okey, kita 80 kali 50. Kan 50 kali 79. Aku lagi tak. 50 kali 70. Dia pandai pula benda tu. Tolong. Tak aku pun tak. Tolong. Jaga hati. Tolong. 7
Terima kasih supaya kita akan menjaga. Orang yang bersyukur dapat tanah, dia tak jual. Orang yang bersyukur kerana dapat tempat rumah, dia tak boleh dapat rumah. Bukan senang. Ada orang boleh ramai kita dapat, tapi kita dapat. Kita dapat hari tuan, cukup dan jaga dia, imarkan dia. Kalau patut buat rumah, janganlah jual tanah. Lepas jual buat radio, tanah lain. Apa? Tak minta apa? Oh, boleh pula. Sebab itu kita yang dapat tuan-tuan tolong jaga tanah itu, jangan jual, jangan gadai, jangan terlepas lain. Kerana itu sangat besar nilai. Simpan baik-baik. Kalau dia tak pergi dividen elok, situ bagi tahu pada anak cucu, alhamdulillah ini perjuangan lama Allah telah sempurnakan hajatnya. Orang itu buat syukur, alhamdulillah. Tuan-tuan, jaga tanah ini baik-baik, jangan terlepas kepada orang lain, jaga diri baik-baik, jaga hati baik-baik, jaga keluarga, jadikan rumahku, surgaku. Kita semua seronok nak balik ke rumah itu, dan kita akan sentiasa menjaga kedamaian dan keamanan. Barulah bererti dapat. Saya ni cikgu usahakan. Cikgu cakap apa tu lah. Mana-mana bercakap, ajak pulang. Dan saya harap tuan-tuan faham. Saya minta maaf kalau saya punya masa sebab cikgu cakap pendek. Ya. Pukul 11, gerak. Yalah, aku siap. Pukul siapa kan? Pukul 11 kan? Yalah, dari sini. Saya habiskan hari ini. Tanpa dengan harapan ini, saya doakan semoga tuan-tuan dan puan akan sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ucapkan kepada Yang Muhammad dan kawan Gus. Kekal di pentas yang diiringi Tuan Syarifah Ibrahim Idris. Bagaimana silakan. Ya, hadirin sekalian, teruskan acara penyampaian hal ini kepada para penerima yang mana dimulakan dengan penerima dari Al-Bidin Al-Syuk.